Badan cantik-cantik. Badan dah tinggi-tinggi lah. Sizing Ami tinggi lah. Sedar hati sebulan puasa. Terus aja. Besok ada tetap main lawan pemata lawan ni Storm tetap. Ada. Ada. Dia panggil Amir. Pukul 5 kan. Kat mana pun tak tahu. Dekat yang kata kat Bangi dekat pos Malaysia. Pos Malaysia punya institut latihan. Dekat area-area apa nama tu, Semarak tu, Semarak Felda tu. Oh, Semarak Felda. Amjad dengan Abdul main pemati. Oh, ya buat macam mana tu? Salah baling. Nampaknya alah. Tu tanduknya tu. Keeper. Hati am. Balik aja. Balik Belum. push. Leceh. Dalam. Terus shoot. Terus ke gol. Kena marah. Selamat datang diucapkan kepada para
para pengunjung Taman Awam Jenjarum yang telah bersama kita daripada pagi sehingga kini. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, makanan rewang kita dah ready. Menu raya dah ready. Mari datang ke kemah. Kemah berwarna putih. Di belakang kemah urus dia. Dekat sini boleh ambil makanan secara dah boleh tu, dah betul. Okey, meja pun kita sediakan. Boleh makan duduk dekat meja atau nak bersantai di bawah pokok. Kita ada menu lemang, rendang, Boleh makan kita ada kuah Bagi ni bagi. kacang. Dipersilakan tuan-tuan dan puan. Selepas mengambil goodies, redeem goodies, boleh terus pergi makan. Okey, sebentar lagi juga kita akan Awak ramai. adakan penyampaian Leceh hadiah sikit. untuk netball shootout. Kita mohon urus dia netball shootout untuk berada di pentas sebentar sahaja lagi. Try. Bersama dengan pasukan, saya rasa pasukan netball pun telah ready dengan kita dekat sini. Adik-adik, ibu ayah yang tengah main permainan, taman permainan tu sedang menunggu anak-anak yang sedang bersantai dekat bawah pokok. Mari datang dekat kemah berwarna putih. Kemah berwarna putih di belakang kemah urus dia. Dangerous. Kita sediakan menu rewang kita dah ready. Kita ucapkan terima kasih buat kakak-kakak, abang-abang daripada apartmen dan KRT. KRT dan JMB Apartmen Seri Seroja yang telah bertungkus lumus menyediakan makanan rewang menu raya untuk kita semua. Alright. Agak-agak. Kepada para pengunjung yang telah selesai Dah boleh. permainan sukaneka, jangan lupa untuk redeem goodies dekat kemah pendaftaran tadi dan teruskan menuju di belakang kemah Rusia. Kita ada menu buffet makanan rewang yang disediakan di sini daripada pagi tadi. Okey, hari ni kita bagi menu raya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Masih raya kan? Boleh duduk dekat meja yang kita sediakan ataupun ambil makanan dan bersantai di bawah pokok. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat ni kita sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya dah ada ayam merah. Ha? Tak ada. Saya dah ada ayam merah ni awak ni. Kepada para pengunjung yang baru sahaja tiba bersama dengan anak-anak, dipersilakan untuk makan juadah rewang menu raya. Juadah menu raya kita telah siap disediakan untuk 300 pack yang terawal. Nama je pack tapi kita buat buffet. Boleh datang makan. Hari ni kita nak jamu orang-orang Taman Awam Jenjarum, orang-orang Hulu Selangor. Mari adik-adik, kakak-kakak. Mus lagi. Mari. Makan menu raya sebab masih raya. Tolak Lan. Kita ucapkan terima kasih buat KRT dan JMB Apartmen Seri Seroja yang telah bertungkus Dalam. menyediakan juadah menu raya kita hari ini dengan diketuai oleh Puan Siti Halijah, Puan Sarimah dan juga terima kasih kepada pengerusi JMB dan Jangan buang bola. Azila dan juga pengerusi KRT Puan Hafizah. Terima kasih dan terima kasih buat semua pasukan Dalam, KRT dan JMB Apartmen Seri Seroja. Mari adik-adik, ada lemang, ada sup
shoot. Okey, sebentar saja lagi kita mohon pasukan-pasukan netball untuk berkumpul di hadapan pentas kerana kita akan membuat penyampaian hadiah buat pasukan netball shootout. Angkat je. Cantik. Masuk. Wow, sikit. Peluang-peluang. Mohon pasukan-pasukan netball shootout untuk berada di hadapan pentas. Kita akan membuat Luar sikit je. hadiah bersama dengan Ahli Majlis Encik Fuad dan juga Pengarah Jabatan Landscape Encik Fadil. LAR Muhammad Fadil Muhammad Ali. Saja. Oi. Kontrol aja. Lagi Mus. Alhamdulillah telah Tempoh selesai perlawanan netball shootout kita sebentar tadi. Alhamdulillah, dan nampaknya pasukan-pasukan dah ready. Lan. Gol sendiri. Gol sendiri. Tak tiup pun. Rezeki untuk kita. Kita ada lagi 3-6-4 minit. Kejar lagi Jat. Belakang ada orang Jat. Dah air. Sini lah meh. Meh, tengah lagi meh. Lagi kat tengah tu. Bang meh tu. Depan lagi. Okey situ. Full power juga tu. Baiklah. Meh full power. Sekarang sedang berlangsung penyampaian Target. untuk netball shootout. Diumumkan Dalam, target. tempat ketiga. Full power. Netball shootout menerima hadiah sebanyak RM100. Kita persilakan Ice Shooter. Kenapa? Dia tahan kan? Dekat sangat. Oh. Dia ada gap tu. Sekali lah. Sekali. Dah dekat lagi sikit. Okey, tahniah Ice Shooter. Okey, tempat kedua dimenangi oleh Ring Hunter dengan hadiah RM200. Ini banyak sikit ni berkongsi. Seorang 100. Okey, terima kasih Kak. Okey, dan tahniah saya ucapkan untuk tempat pertama. Full power angle. Kumpulan BFF. Wah, ini ramai ni. Memenangi RM300. Wang tunai. Ramai ni, nampaknya sikit lah share setiap orang ni. Alright, tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Fuad dan juga Encik Fadil.
Mr. Meatball yang baru saja selesai penyampaian hadiah, boleh terus ke kemah makan. Boleh makan tengah hari terus. Menu juadah juadah hari raya. Kita ada rendang, kita ada kuah kacang, ada lemang. Buat pasukan La Liga yang sedang menunggu tu ataupun yang baru saja selesai giliran, mari datang. Kita makan. Makan dulu, tak apa, tak ada masalah. Boleh main. You all fit. Abang-abang, adik-adik yang baru saja brisk walk apa ni, mari. Diajak makan. Jemput. Kita sediakan memang untuk pengunjung Taman Awang Jun Jarum. Weh, abang. Jangan risau. Masak pun dekat sini. Okey? Siapa? Mus? Sila jemput